Okey, so malam ni Kak Nora nak share sikit tentang kita punya kesihatan usus. Okey, so take note semua tentang kehidupan kita sebenarnya bermula dengan protein sebab sel-sel dalam badan kita, okey, sebenarnya adalah daripada asid amino iaitu daripada protein. Okey, jadi apa yang terbentuk dalam sistem badan kita seperti mana yang Kak Nora pernah kongsi dalam kelas kita yang sebelum ni iaitu daripada sel membentuknya satu organisme yang sihat. Okey, dan yang paling penting untuk kita tahu pada malam ini adalah tentang kesihatan yang dikuasakan oleh usus, di mana betapa pentingnya kesihatan usus untuk menjamin kehidupan kita yang lebih sihat, yang lebih sempurna dan mampu untuk beraktiviti secara optimal. Okey, sebab kita semua mungkin belum maklum tentang genom kedua yang ada dalam badan kita. Okey, so apa itu genom yang kedua? Apa itu genom? Okey, so dalam badan kita seperti yang pernah kita belajar di sekolah dulu adalah kita hanya belajar tentang genom yang diwarisi secara biologi daripada kedua ibu bapa kita. Okey, tentang warna mata, warna kulit, kemudian kita punya bentuk rambut. Okey, so itu adalah apa yang genom yang kita warisi daripada kedua ibu bapa kita dan ini memang tidak boleh diubah. Okey, cuma pada waktu kini kita dah didedahkan, kita dah diperkenalkan, kita telah diinformkan tentang mikrogenom kedua yang ada dalam kita punya usus di mana dipengaruhi oleh persekitaran. Maksudnya setiap orang akan mengalami perubahan. Sekiranya ia tidak bagus, maka ia boleh diubah. Sekiranya ia bagus, maka ia boleh dipelihara. Okey, jadi malam ni kita nak fokus kepada kita punya genom yang kedua. Ini yang Kak Nora sebut tadi, di mana genom pertama tu dah tak boleh diubah lah. Itulah yang kita warisi. Cuma malam ni kita nak tengok tentang microbiome iaitu genom yang kedua yang akan mempengaruhi kesihatan minda kita, kesihatan kulit kita, kesihatan jantung kita dan tenaga harian kita, sistem penghadaman kita, imuniti badan kita dan juga pengurusan berat badan kita. Ini adalah fasa-fasa ataupun perkara-perkara yang akan mempengaruhi kesihatan kita 5 ataupun 10 tahun akan datang. So kalau kita tengok dekat sini, dalam genom kedua kita amat memain peranan yang penting dalam pertumbuhan ataupun tumbesaran seseorang. Okey, sebab genom ni ataupun microbiome ini sebenarnya seperti ekosistem hutan. Okey, so maksudnya dalam usus kita mesti ada kepelbagaian microbiome usus. Seperti dalam hutan. Dalam hutan ada pelbagai jenis pokok, ada pelbagai jenis rumput, ada pelbagai jenis haiwan liar ataupun besar, kecil, ada pelbagai jenis serangga dan sebagainya sebab ekosistem yang seimbang akan menjadikan hutan tersebut lebih fresh, lebih orang kata cantik lah ekosistem hutan tersebut. Sekiranya tidak, maka akan berlakulah kepincangan kepada ekosistem hutan tersebut. So samalah seperti dalam kita punya badan. Okey, sebab genetik yang kita warisi daripada kedua ibu bapa kita hanya ada lebih kurang 20,000 sahaja. Tetapi microbiome yang ada dalam usus kita, ada lebih kurang 2 hingga 4 juta. Banyak ke? Banyak sangat. Jadi, kalau inilah yang memberi keutamaan dalam penjagaan kesihatan kita, Kak Nora rasa kita semua sedia maklum bahawa
sekecil-kecil perkara dalam ekosistem usus kita akan memberi impak yang besar kepada kesihatan kita. Setuju ke tak setuju? Boleh type dekat ruang komen lah sebagai respon. Semua ada kan, sebab semua tak buka video. Jadi kalau respon tu dah macam Kak Nora anggap Kak Nora tak cakap seorang-seorang lah. Okey, so Kak Nora teruskan. Okey, sebenarnya dalam mulut kita, dalam usus kita, pada kulit kita sebenarnya ada mikrobiom tertentu. Okey, sebab itu dalam mulut kita kadang-kadang ada bau. Sebab apa? Di situ adanya bakteria yang hadir bersama dengan makanan. Jadi mulut adalah pintu masuk utama salur penghadaman dan mikrobiom mulut yang sihat akan mempengaruhi ataupun melindungi kita daripada patogen. Jadi makanan yang masuk ke dalam usus kita ataupun salur penghadaman kita adalah makanan yang lebih bersih dan sihat. Dan kulit kita ada mikrobiom kulit. Sebab itu kadang-kadang Kak Nora selalu sebut, biasakan untuk dapat skincare yang pH-nya sesuai dengan kulit wajah kita iaitu 5.5. Okay? Dan juga 6.5 untuk sabun badan yang kita pakai. Okay? Sebab ini amat mempengaruhi pertumbuhan mikrobiom pada kulit dan memberi kesan kepada pertumbuhan kulit yang lebih sihat, lebih segar, lebih glowing dan sebagainya. Jadi penting untuk kita menjaga mikrobiom yang ada dalam mulut dan juga yang ada dalam kulit. Tetapi kita kurang mengambil tahu tentang mikrobiom yang ada dalam usus, iaitu ada lebih daripada 90% mikrobiom. Iaitu sangat banyak mikrobiom. Macam yang Kak Nora sebut tadilah, 2 hingga 4 juta mikrobiom ada dalam usus. Di mana ususlah tempat yang akan memberi kesan terhadap keupayaan metabolisme ataupun keupayaan penyerapan nutrien dalam badan. Okey, jadi dengan kata lain, kesihatan yang baik, kesihatan yang sistemik itu penting bermula dengan usus yang sihat. Okey? Okey. Jadi sekarang Kak Nora nak kita semua betul-betul memahami apa itu mikrobiom usus. Okey, iaitu otak kedua dalam sistem badan kita. Okey, apa itu mikrobiom usus? Iaitu apabila kita bercakap tentang mikrobiom usus, bermaksud keseimbangan di antara bakteria baik dan juga bakteria jahat. Sebab hidup kita ini saling pergantungan A dan B, ya dan tidak, baik dan jahat. Tetapi keseimbangan yang Kak Nora maksudkan ialah 85% bakteria baik dan 15% bakteria jahat. Itu barulah dikatakan usus kita mempunyai mikrobiom yang sihat. Okey, sebab mikrobiom usus kita ini adalah rumah kepada hampir 100 trilion jenis bakteria. Okey, 100 trilion jenis bakteria usus. Kalau kita tengok kan, besar mana usus kita kalau ada sebanyak ini bakteria? Okey, nanti Kak Nora akan share sebesar mana usus kita. Okey, jadi mikrobiom usus ini samalah seperti berpasang-pasangan. Okey, di mana setiap string mikrobiom ini mempunyai makanan yang khusus. Okey, setiap satu jenis mikrobiom usus mempunyai cara ataupun selera yang khusus. Macam kita lah kan, ada yang suka nasi lemak pagi, ada yang suka roti canai pagi. Okey, jadi mikrobiom juga mempunyai makanan yang berbeza untuk mood dan keperluan yang berbeza
dalam melancarkan sistem badan yang seimbang. Jadi, penting untuk kita fahami bahawa keseimbangan dan kepelbagaian mikrobiom usus itu sangat penting. Sebab itu di luar sana, apabila ada di antara kita perlukan mikrobiom usus, pastikan ada kepelbagaian mikrobiom dan mestilah seimbang. Jangan main ambil saja lah. Okey. Dan satu lagi, apa yang Kak Nora nak kongsi dengan anda semua pada malam ini adalah apakah yang berlaku sekiranya mikrobiom usus tidak mendapat makanan yang cukup. Apakah yang akan berlaku sekiranya mikrobiom usus kita tidak dapat makanan yang cukup, makanan yang betul? Maka tidak berlakulah keseimbangan dan kepelbagaian mikrobiom usus. Dan perkara ini lama kelamaan akan menyebabkan mikrobiom tadi mati atau hilang. Menyebabkan dalam badan kita kehilangan mikrobiom. Okey? Setakat ni anda semua okey nak? Kalau ada soalan, anda boleh terus bertanya atau tak di ruang komen sebab Kak Nora boleh nampak, Kak Nora boleh baca. Okey, jadi setiap mikrobiom yang berbeza memerlukan serat yang berbeza. Sebab itu, dalam diet, Kak Nora selalu pesan, pelbagaikan sayuran dan buah-buahan dalam diet harian anda, iaitu 5 warna. Hijau, merah, kuning, putih dan juga warna ungu. Sebab setiap satunya memberi pelbagai keperluan untuk mikrobiom kita sebagai kebahagiaan ataupun keceriaan mikrobiom, kekuatan, perlindungan, kepintaran dan juga pelangsingan. Setiap mikrobiom ada tugas-tugasnya yang tertentu dan setiap mikrobiom mempunyai serat yang memerlukan makanan, iaitu serat yang berbeza. Jadi ingat kita take note dekat sini pentingnya keseimbangan dan kepelbagaian dalam mikrobiom. Sebab Kak Nora akan sebut sekali lagi di hujung-hujung kita punya kelas nanti. Okey. So inilah sebenarnya seluas-luas usus kita dalam badan kita. Sebesar gelanggang tenis. Besar ke besar sangat? So, usus kita kalau dibuka, kalau dihamparkan, ia akan kelihatan seluas gelanggang tenis, iaitu lebih kurang 195 meter persegi. Ya, besar sangat Cikgu Duan. Jadi, apabila luas permukaan usus kecil kita ini lebih kurang 250 hingga 300 meter persegi, bermaksud benarlah apa yang Kak Nora kata tadi bahawa kita ada lebih kurang 2 hingga 4 juta mikrobiom dengan kepelbagaian hampir 100 trilion mikrobiom. So sangat besar. Jadi kita dah tahu, kita dah sedar betapa besarnya usus kita. Sebelum ni tak tahu kan usus kita, wah besarnya. Badan kita macam kecil je kan. Usus kita besarnya. Bukan besar, luas lah. Sebab. Tapi sejauh mana pentingnya usus ni kepada kesihatan kita? Tadi Kak Nora sebut, pentingnya kesihatan usus, dan pentingnya mikrobiom yang baik dalam usus kita. Sejauh mana pentingnya kesihatan usus? Kat sini ada tak yang pernah naik kereta api? Kereta api ataupun kita panggil apa tu, yang kereta api laju tu? So,
dia pastinya akan semua berkumpul di stesen KL Central, betul tak? Jadi, mikrobiom usus kita ni bertindak seperti KL Central, di mana berpusatkan LRT, betul Cikgu Duan? LRT, sebab jangan-jangan naik kan? Okay? Jadi, Central ini akan memberi rangkaian hub pengangkutan menghubungkan daripada satu bandar ke bandar yang lain, memastikan kereta api ini tak bertembung. Okey, tetapi bersambung dan menyokong di antara satu sama lain untuk pastikan semua orang sampai ke destinasi masing-masing. So, itulah perumpamaan kita punya mikrobiom usus. So, bayangkan KL Central ni tidak berfungsi dengan baik. Okey, bayangkan. So, bayangkan bila usus kita tidak mampu untuk berfungsi dengan baik, menyerap dengan baik, so apa yang akan berlaku? Sebab usus kita amat berkait rapat dengan fungsi-fungsi bagi setiap organ-organ yang ada dalam badan. Dalam kelas Kak Nora yang terdahulu, Kak Nora dah share, kita ada kepelbagaian organ untuk membentuk kepelbagaian sistem, menjadikan kita satu organisma yang sangat kompleks. Jadi usus kita ini sebenarnya adalah sentral yang akan memberitahu kepada paksi ataupun otak kita tentang apa yang akan berlaku. Akan bersimbiosis di antara organ-organ badan kita untuk memberitahu apa yang perlu dilakukan. Untuk menzahirkan kulit yang cantik, untuk menzahirkan jantung yang sihat, memastikan penyerapan oksigen dan perkumuhan karbon dioksida yang baik. So, sebenarnya usus kita akan memberi signal kepada otak kita untuk memastikan setiap sistem badan kita berfungsi dengan baik dan stabil. Setakat ni anda boleh faham tak? So pentingnya untuk kita ada usus yang sihat. Sebab usus akan memberi impak yang maksima kepada kesihatan kita. Sebab usus kita akan beroperasi dengan lebih baik di luar jangkaan pemikiran kita. Sebab kalau kita punyai usus yang sihat, usus yang baik, kita akan mempunyai kesihatan metabolik yang baik. Tak adalah lagi masalah penyakit metabolik. Jantung, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Dan kita akan ada immunity yang superpower. Di mana kalau orang sakit, orang demam, kita susah nak dapat. Dan kalau kita dapat pun, kita akan lebih cepat recover. Lebih cepat baik. Dan kita kurang masalah keradangan. Tak cukup makan sikit, dah tension, dah gatal sana, dah gatal sini, ada penyakit tu, ada penyakit ini. Akan mengurangkan masalah keradangan dalam sistem badan ataupun organ-organ badan kita. Dan yang paling bagus untuk kita yang menua ini dapat menjaga kita punya kefungsian kognitif ataupun daya pemikiran kita, daya tumpuan kita, fokus kita. Jadi untuk anak-anak, pentingnya usus yang sihat untuk dapat sistem kognitif ataupun sistem otak yang sihat supaya lebih fokus dalam pembelajaran. Dan apabila kita ada masalah berat badan, so kita akan lebih mudah untuk counter balik kita punya berat badan sekiranya kita ada usus yang sihat untuk penyerapan. Jadi obesiti, program pengurusan berat badan akan menjadi lebih cepat, lebih senang, lebih mudah untuk kita lakukan. Dan yang paling jelas, kesihatan kulit kita, terutama kulit wajah kita. Jangan tua sebelum usia. Jadi kurangnya kepelbagaian mikrobiom usus akan memberi impak kepada kesihatan metabolik. Sebab
Bakteria membantu penyerapan vitamin, mineral, hasil akhir protein, karbohidrat, lemak untuk memastikan badan kita dapat berfungsi secara optimum. Okey, jadi apa yang Kak Nora sharekan tadi, inilah sebenarnya yang bakal berlaku sekiranya kita ada masalah kesihatan usus. Di mana yang paling ketara adalah tentang kebolehterlapan usus, iaitu penyerapan usus, pengumpulan lemak yang akan menjadi lebih tinggi, keradangan ataupun kerosakan menjadi lebih tinggi, pengoksidaan asid lemak, insulin, kepekaan insulin menjadi semakin rendah. Semua ini akan menyebabkan masalah kardiovaskular, hati, arteriosklerosis dan juga diabetes. Yang mana pilihan anda? Kan kalau boleh tak maulah satu pun kita tak mau. Kalau boleh kita nak semua yang bagus-bagus saja, yang cantik-cantik saja kan. Sebab kita nak kesihatan yang health span, iaitu biarlah usia itu sekadar angka tetapi kesihatan dan tenaga kita seperti orang muda. Okey? Okey. So ini salah satu lagi di mana kita boleh lihat usus yang tidak sihat itu akan nampak lebih ketara kepada kulit. Kita tengok kalau kita dah ada masalah kulit, kat situ dah jelas-jelas kita ada masalah usus. Okey? Boleh Okey. Dan sekiranya kita ada kepelbagaian mikrobiom yang berkurang, kita akan ada masalah alahan makanan. Itu yang bila kita semakin menua, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan, dulu boleh makan. Sekarang kenapa makan jadi angin? Kenapa sekarang makan boleh jadi pening? Kenapa sekarang makan boleh jadi sakit urat? Sebab apabila mikrobiom usus berkurang, kita dah alami masalah alahan kepada makanan. Yang paling jelas kita boleh lihat pada kulit. Ini yang berlaku pada mak saya, di mana apabila usus dia tak cantik, dia ada masalah kulit yang sangat serius, dan tindakan pertama saya untuk mengalami masalah ini ialah bersihkan semula usus beliau. Dan Alhamdulillah dah hilang dah masalah ni. Rezekilah Allah bagi sihat kan. Jadi usus kita ni hakikatnya seperti kilang ubat. Dia tahu apa vitamin, mineral yang perlu diserap banyak, yang perlu diedarkan, dibagikan kepada organ-organ kita. Sebab 80% ubat yang kita ambil dimetaboliskan di hati kita. Dan 20% lagi mikrobiom usus akan proses. So benda inilah sebenarnya yang akan mempengaruhi sejauh mana keberkesanan ubat yang kita makan. Terutamanya antibiotik yang boleh membunuh mikrobiom usus. Dan daripada sini, bakteria yang ada dalam usus tadi akan memodulasikan metformin dan meningkatkan keberkesanan mengawal gula dalam darah bagi membantu dalam penurunan berat badan. So mikrobiom kita sangat-sangat cerdik, sangat-sangat pandai. Jadi sebab itu kita kena pastikan dia sihat. Kalau tak sihat, dia dah jadi tak cerdik. Jadi kita perlukan vitamin K dan vitamin B yang cukup untuk pastikan mikrobiota usus kita. Jadi kalau kita ada mikrobiom usus yang cantik, maka kita mampu menghasilkan vitamin K dan vitamin B yang baik. Sebab ini penting untuk tenaga dan juga kesihatan badan kita. Jadi mikrobiom yang macam mana sebenarnya yang kita nak, yang perlu kita fahami. Dan adakah mikrobiom ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran dan juga faktor-faktor dalaman. Sebab mikrobiom usus kita adalah benda hidup. Apabila ia dikatakan benda hidup,
Of course, dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor-faktor luaran seperti genetik, gaya hidup kita, apa yang kita makan, banyak gula ke, tak banyak gula ke, okay, sihat ke, tak sihat ke. Okay, so bagaimana environment udara kita, air kita, adakah kita ada air yang bermineral, okay, udara yang sihat, dan adakah kita dengan lifestyle yang suka bersukan atau hanya sekadar rehat, rehat, rehat dan rehat. Dan yang paling penting, mikrobiom usus juga dipengaruhi oleh usia dan jantina, iaitu disebabkan oleh kita punya masalah kesihatan otot, okey, kita punya tekanan, stres kerja dan sebagainya, tidur kita, social life kita, diet kita, ubat-ubatan yang kita ambil juga akan mempengaruhi mikrobiom seperti antibiotik dan persekitaran kita. Jadi, semua ini amat-amat mempengaruhi kita punya kesihatan mikrobiom. Jadi, penting untuk kita ada lifestyle yang sihat, pemakanannya sihat, okey, environment yang bersih. Okey, sebab mikrobiom usus ini berkembang berkadar terus dengan jangka hayat manusia. Okey, di mana daripada dalam perut ibu lagi, apa sahaja diet yang diambil oleh ibu akan mempengaruhi anak. Sebab itu sekarang kita boleh lihat, okey, bayi yang dilahir kadang-kadang dah ada isu kesihatan. Sebab apa? Apa yang ibu dia makan mempengaruhi kesihatan dia. Okay? Sebab itu penting untuk kita makan benda-benda yang berkualiti dan yang paling penting sihat, seimbang dan bersederhana. Okay? Dan bila lahir, okay, kadang-kadang bayi dah pun masuk NICU. Dah pun bermula dengan siri rangkaian ubat antibiotik. Yang ni yang kita tak mahu sebenarnya sebab benda ni akan mempengaruhi kita hinggalah ke usia tua. Okay? Dan kalau boleh kepelbagaian mikrobiom ni kita nak terus dia setara sampailah di usia tua dalam keadaan yang sihat. Sebab kalau kita tengok kat sini, bermula dengan apa yang kita makan amat mempengaruhi, okay, sistem penghadaman kita yang masuk dalam perut kita, apa saja benda-benda yang toksik semua akan diproses di hati, pankreas akan menghasilkan insulin untuk pastikan no insulin spike apabila terlampau banyak gula dalam makanan kita, okay, dan apa yang diserap oleh usus kita, nutrien, vitamin dan mineral, dan usus besar kita akan menyerap air dan lebihan akan dibuang melalui anus. Okey, iaitu di sini adalah sistem penghadaman berakhir dengan sistem perkumuhan. Dan inilah yang bila saya katakan usus kecil, okey, adakah usus kita usus yang sihat? Okey, so kalau anda tengok kat sini, ini adalah gambaran visual. Kita punya usus mikrobiom, kepelbagaian mikrobiom, lapisan mukus ataupun lendir, dan juga kita punya sel-sel ataupun kita panggil epithelium sel ataupun kulit sel. Nah, okey. So ini kalau kita tengok kat sini, ini adalah mikrobiom ataupun mikrobiota. Ini adalah yang saya kata tadi lapisan mukus dan ini adalah kita punya sel-sel. Sel-sel ini macam yang Kak Nora pernah share dalam kelas yang sebelum ni, penting untuk kita ada sel yang sihat untuk membantu penyerapan vitamin, mineral dan hasil akhir protein, karbohidrat dan juga lemak. Okay, bayangkan kalau sel kita tidak cantik. Okay, sebab kalau kita dah ada mukus ataupun lendir yang mungkin dah rosak ataupun terganggu, bayangkan yang baik ke, yang tak baik ke diserap semua sekali.
Ataupun bayangkan sel-sel kita ni yang dah rosak. Bagus ke? Tak bagus ke? Terus masuk. Inilah yang kita bagi sebagai leaking gut ataupun usus bocor. Okey? Sepatutnya diserap melalui vilai, masuk dalam usus dan di bawah ni ada salur darah. Ini tak, dia terus tembus entah dia pergi mana-mana. Okey, senanglah bahasa kampungnya macam itulah. Kalau bahasa sains tu nanti kalau saya cerita esok tak habis. Okey, jadi akhirnya akan menyebabkan kita mengalami masalah ulcer perut dan akhirnya kanser, ulcer usus dan akhirnya kanser usus. Kanser usus dah tak boleh buat apa sebab sel-sel ni dah semakin memburuk. Jadi sebelum sel-sel yang memburuk, penting untuk kita ada asid amino yang cukup untuk membentuk sel yang sihat. Sebab itu, setiap hari, setiap pagi, Kak Nora mengamalkan gut protein. Okey, di mana ada protein, ada probiotik dan ada fiber. Makanan kepada probiotik tadi. Kak Nora share awal-awal tadi kan. Okey, apabila ada microbiome yang berbeza, memerlukan fiber yang berbeza. Okay. Sebenarnya tak nak yang ini pun tak apa sebab yang ini mahal tau. 15 ke 16 ringgit satu hidangan. Protein, probiotik and fiber. So kita boleh ambil yogurt. Tapi suka Kak Nora ingatkan, dalam yogurt ada gula tambahan dan ada orang tak tolerance kepada laktosa dan mempunyai kalori yang tinggi dengan 3P, kandungan lemak yang tinggi dan susah untuk kita urusan. Dan dia hanya ada bakteria sahaja. So, untuk melengkapkan hidangan mikrobiom usus kita yang sihat, Kak Nora tak tahu RM8 sebab yang ini kita cuma ada probiotik sahaja. So, kita perlukan protein, kita perlukan buah, kita perlukan sayur, kita perlukan karbohidrat, kita perlukan lemak dan sebagainya. Kak Nora tak tahu satu hidangan berapa, tetapi dengan gut protein yang Kak Nora amalkan setiap pagi, hanya dalam 15 ke 16 ringgit untuk satu hidangan sahaja dan lebih sihat. Okey, so nak ke Kak Nora share apa itu gut protein? Okey, boleh type dekat ruang komen. Okey, menyepi lama sangat dah. Okey, so kenapa Kak Nora pilih kita punya botanical beverage mix chicory root extract dengan probiotik? Okey, sebab dalam probiotik kita, Nutrilite probiotik, kita ada 6.3 bilion CFU bakteria baik. Maksudnya memang 85% bakteria baik yang kita perlukan tadi dengan 5 strain probiotik yang kita perlukan ada dalam kita punya microbiome usus. Dan probiotik Nutrilite ini mempunyai teknologi dapat memastikan semua strain ataupun microbiome ini sampai hidup ke usus. Sebab kita kena ingat, dalam perut kita ada asid perut. Dan untuk melalui ke usus, kita ada pundi hempedu yang mungkin akan memusnahkan kita punya probiotik ataupun microbiome tadi. Tetapi dengan probiotik Nutrilite, ada jaminan teknologi mengatakan ia akan sampai hidup dan terus melekat pada usus. Sebab kita ada ekstrak akar chicory yang akan melindungi inulin sebagai serat prebiotik menyokong pertumbuhan bakteria dalam usus. Okey? Jelas? Dan tadi Kak Nora kata setiap mikrobiom mempunyai selera makan yang berbeza. Maksudnya mempunyai ataupun memerlukan serat ataupun fiber yang berbeza-beza. Sebab itu Kak Nora memilih mix
mixed fiber powder daripada Nutrilite sebab di dalamnya ada 3 jenis serat pemakanan yang larut. Okay, dalam setiap satu stick ada lebih kurang 4.5 gram serat. Okay, dan dalam setiap satu hidangan ada gam buah sapara terhidrolisis dan ekstrak akar cikori iaitu inulin dan juga maltodextrin tahan penghadaman. Bila kita tengok maltodextrin, kita akan rasa takut, betul tak? Okay. Tetapi dalam teknologi Nutrilite, kita menggunakan maltodextrin yang sesuai, boleh diserap oleh usus dan tahan semasa proses penghadaman. So dia tidak akan mengganggu kita punya sistem insulin. Jadi kedua-duanya berfungsi memberi keseimbangan dalam mikrobiom usus dan juga kedua-duanya menyediakan kepelbagaian spesies mikrobiom dalam usus. Keseimbangan di antara mikrobiom baik dan juga mikrobiom tidak baik, iaitu 85% kepada 15%. So penting untuk usus kita ada mikrobiom usus yang sihat sebab setiap satunya memainkan peranan yang penting dalam menjamin kesihatan kita punya mikrobiom. Jadi probiotik dan juga prebiotik akan menjaga kepelbagaian mikrobiom di dalam mukus ini dan kita perlukan protein untuk pastikan sel-sel kita sihat. Minggu lepas Kak Nora dah share tentang sel yang sihat dan juga protein yang kita perlu untuk kita amalkan. So apa peranan protein dan asid amino dalam membentuk ataupun menghasilkan sel yang sihat? Apabila protein dihadam, dia akan dipecahkan kepada asid amino. Dan badan kita akan menyerap asid amino untuk ia berfungsi dengan lebih baik. Sebab itu kita perlu ambil protein sebab kita perlukan asid amino untuk tubuh badan kita. Jadi, apakah komposisi asid amino yang Kak Nora ambil setiap pagi dalam soy protein Nutrilite? So minuman protein soy Nutrilite mengandungi kedua-dua asid amino perlu dan tidak perlu. So Kak Nora nak anda faham dekat sini apa maksud asid amino perlu dan tidak perlu. Minuman protein soy Nutrilite diperkayakan dengan beberapa jenis asid amino yang memainkan peranan penting dalam kesihatan usus, iaitu pembentukan sel-sel usus. Kalau anda tengok, yang berhuruf tebal ini iaitu argina, asid glutamik, asid aspartik, tirosina, histidina, valina dan glisina. Ini adalah minuman atau ini adalah asid amino yang ada dalam kita punya soy protein yang amat kita perlukan. Dan yang berwarna kuning ini adalah asid amino yang tak perlu. Tak perlu bermakna asid ini boleh dihasilkan oleh badan kita. So kita tak perlu ambil dekat luar sebab asid amino ni boleh dihasilkan dalam badan kita. Tetapi yang berwarna biru ini adalah asid amino perlu, iaitu kita perlu ambil daripada sumber luar. Badan kita tak boleh buat. Jadi kita perlu, kalau orang tanya, perlu ke lagi? Kita dah ambil daging, telur, ayam dan sebagainya. Perlu ke lagi kita ambil soy protein? Yes, sebab ada asid amino yang tak perlu, iaitu boleh dihasilkan dalam badan. Dan ada asid amino perlu yang kita perlukan sebab ia tidak dihasilkan oleh badan.
Okey, di antara warna kuning dan warna biru ni. Dan ini adalah asid-asid amino yang kita perlukan untuk sel-sel kita. Dan anda boleh tengok kat sini yang berwarna gelap ni ada di bahagian kuning dan ada yang di bahagian warna biru. Okey? So yang tidak perlu dan yang juga yang kita perlu. Okey? Dan suka untuk Kak Nora share dengan anda semua. Okey? Kadang-kadang orang takut untuk ambil protein daripada soya. Sebab apa sebab kita rasa okey, protein soya tu bahaya. Konsep dia macam mana? Okey? Penyerapan. Okey, penyerapan dia. Jadi untuk protein soya, okey, dia mampu untuk merawat keradangan usus, mampu menyokong fungsi imun usus, menghasilkan metabolisme yang lebih baik dengan rembesan mortalitas usus yang lebih tinggi. Okey, so penyerapannya adalah 1. Pidikasnya adalah 1. Diserap 100%. Okey. Apabila kita ambil, terus diserap. Okey. So, tidak ada masalah dibuang. Okey. Melalui buah pinggang. Membebankan kita punya buah pinggang. Okey. So, tadi Kak Nora ada sebut 5 asid amino yang kita perlukan. Okey, iaitu tirosina untuk untuk isyarat otak ke usus, usus ke otak. Okey, glisina untuk lapisan usus kita, glutamina dan valina untuk bahagian mukus usus, okey, arginina untuk penyembuhan luka dalam usus dan triptofan untuk mengekalkan imuniti dalam usus. So, kelima-lima asid amino ini amat penting untuk kita ada usus yang sihat. Okey? Penting kelima-lima ni. Ada yang tidak perlu, ada yang perlu. Tidak perlu maksudnya badan kita boleh hasilkan. Perlu maksudnya badan tidak hasilkan dan kita boleh ambil daripada luar. Okey. So kalau kita nak tengok berapa banyak protein yang kita perlukan, okey, setiap daripada kita mempunyai berat badan yang berbeza. Anda boleh darab berat badan anda dengan 8. Dekat situ anda boleh tahu berapa gram protein yang anda perlukan setiap hari. Dan asid amino daripada soy protein ini pidikasnya adalah 1, bermaksud menyediakan protein paling berkualiti dan asid amino yang diperlukan. Okey, penyerapannya adalah 100%. Membantu, okey. Probiotik kita membantu mengekalkan keseimbangan bakteria baik dalam usus dan fiber kita mengandungi prebiotik sebagai makanan untuk probiotik. Fiber, makanan kepada probiotik dan kita perlukan asid amino daripada protein untuk usus yang lebih sihat. Okay? Jadi setiap pagi memang Kak Nora amalkan Gut Pro ini sebagai sarapan pagi untuk mengurangkan craving, untuk menghasilkan usus yang sihat. Sebab bila usus kita sihat, kita akan kurang craving ataupun lapar. Okey, dan kita lebih bertenaga sebab kita ada protein yang cukup. Jadi, so Kak Nora ambil untuk kesihatan usus yang lebih baik, untuk lebih bertenaga, yang paling best untuk kulit yang lebih sihat, tubuh badan yang lebih sihat, dan tetapi tetap mengamalkan gaya hidup yang sihat, okay, untuk memastikan metabolisme yang tinggi, ada sedikit aktiviti harian, brisk walk, simple-simple sesuai dengan usia, jangan lebih-lebih, takut lagi patah lutut. Okay, so untuk tingkatkan tenaga dan mengurangkan dan meningkatkan rasa kenyang walaupun makan yang sedikit dan mood yang lebih baik, sebab kadang-kadang rasa lapar menyebabkan kita macam nak telan orang. Kan? Jadi bila kita ada usus yang cantik, makan sikit pun tetap bertenaga, tak ada craving food, maka kita akan dapat hidup dengan lebih bersederhana dan sihat. Jadi
dengan adanya kesihatan usus yang cantik, sel-sel badan yang cantik, kita akan dapat penjanaan semula sel. Sebab dalam kelas minggu lepas, Kak Nora share, sel yang sihat adalah sel yang boleh jana semula apabila ia rosak ataupun apabila ia mati. Dan dia dapat memperbaiki kesihatan usus yang baik secara semula jadi, secara tidak langsung dia akan meningkatkan kita punya sistem imun. Okay? Apabila Kak Nora kata, okay, setiap hari apabila kita ambil di waktu pagi dan juga ambil di sebelah petang sebelum kita tidur, di sini mampu untuk mengurangkan insulin spike. Sebab kita akan rasa lebih kenyang, sebab kita dah berjaya menghasilkan kesihatan usus yang lebih cantik. Jadi di sini apabila kita ambil setiap pagi, rembesan kortisol akan bermula. Okay, so kita akan lebih fresh, kita akan lebih tenang. Okay, so kita akan ada, tidak akan ada masalah tolerance glukosa, insulin dan sebagainya. Okay, dan bila kita ambil pada waktu malam, di mana dia mampu untuk beradaptasi untuk pemulihan sistem badan. Okay, jadi ini adalah gaya hidup yang boleh kita amalkan setiap pagi dengan gut protein. Anda boleh skip sarapan, sebab saya dah skip sarapan, sebab saya dah ada gut protein yang cukup. So, boleh skip sarapan ataupun ambil sedikit sarapan. So, kalau anda tidak bekerja teruk pun, so tak perlu ambil sarapan. Untuk makan tengah hari, pastikan anda amalkan suku-suku separuh. Amalkan sedikit senaman, brisk walk pada waktu petang ataupun pada waktu pagi. Dan pada waktu malam, anda boleh ambil set body key ataupun suku-suku separuh, dan yang paling penting anda ada gut pro untuk tidur yang lebih lena dan lebih selesa. Okey, so ini adalah sebahagian daripada program pengurusan berat badan yang Kak Nora jalankan bersama dengan tim. Iaitu ini adalah untuk program pengurusan 60 hari. Dan ini adalah program pengurusan yang berterusan sebagai amalan hidup setiap hari. So, itu sahaja daripada Kak Nora. So, Kak Nora tegaskan sekali lagi, kehidupan kita bermula dengan protein, kesihatan kita dikuasai oleh usus. So, pastikan kita menyusun semula genom kedua kita untuk pastikan kehidupan yang lebih sihat, lebih bersederhana, yang seimbang. So, itu saja daripada Kak Nora. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang khilaf tu daripada Kak Nora sendiri. So, kalau ada soalan, boleh teruskan dengan soalan. Kalau tak ada soalan, mungkin kita nak tutuplah. Sebab kita cuma ada lebih kurang 9 minit lagi. Okay, ada soalan tak? Okay, boleh faham? Kalau ada apa-apa nak tanya, malu nak tanya dalam Zoom class, anda boleh tanya dalam grup diamond anda masing-masing. Okey? Okey, so kalau tak ada soalan, Kak Nora rasa itu saja daripada Kak Nora. InsyaAllah kita jumpa lagi next class. Okey? Untuk kita belajar lagi tentang produk-produk dan menjaga kesihatan yang optimum untuk lifespan yang lebih baik. Okey, kita sudahi dengan suratul wa'az dan juga tasbih. Okey. Okey, bye-bye semua. Terima kasih support kelas Kak Nora. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum.